Saya bagi pihak kerajaan negeri ingin Encik Suhaimi kan? Ini adalah lagi seorang pekerja MPSP yang mati dalam satu kemalangan dirempuh oleh taksi di Jawi. Yang bersama-sama saya adalah ayah beliau, Encik Suhaimi dan keluarganya. Beliau masih seorang bujang berumur 28 tahun, nama Encik Muhammad Faiz bin Suhaimi. Kerajaan negeri ini melahirkan penghargaan atas sumbangannya. Dah kerja berapa tahun? 2 tahun. Walaupun hanya bekerja 2 tahun, tapi kita melahirkan penghargaan. Dan saya nak berikan sedikit sumbangan takziah, iaitu 1,500 kepada keluarga. Dan kita semua pun hanya berucapkan takziah. Kita harap itu keluarga boleh tabah hati. Dan beliau semasa berkhidmat kepada MPSP, saya dibantukan oleh Datuk Aminah bahawa beliau adalah pekerja yang bertanggungjawab. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Di sini saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Puan Azizan dan ke Cik Suhaimi kerana telah pun kehilangan anak semasa beliau datang ke pejabat. Masa tu hujan pukul 6.50 pagi. Saya dimaklumkan selalunya dia naik motor, tapi hari itu dia naik kereta sebab hujan. Dia park kereta di seberang jalan dan dia menyeberangi jalan untuk nak pergi ke depo pembersihan Jawi untuk nak scan kehadiran. Masa dia melintas tu dilanggar oleh taksi lah. Itu saya ucapkan takziah. Dan memang beliau merupakan pegawai, saya dimaklum pegawai yang baik, dan saya ucapkan terima kasih atas jasa-jasa beliau kepada MPSP. Dan sekali lagi MPSP pun ada juga memberi sumbangan lebih pada hari kebumian. Kita telah memberi sumbangan dan kita akan bagi lagi sumbangan apabila dokumen semua kita dapat. Dan dengan ini saya ucapkan takziah lah Puan dan juga adik-adik atas pemergian